Awak pernah dengar tak jenama ni? Kak, saya ramai sangat orang tanya, Kak, pasang tu brand benda, pasang tu jenama benda, pasang tu enjin ni molek ke tak? Orang ramai gila soalan yang orang trigger. Pasang ni dia brand daripada China lah. Tapi dia punya company dah masuk ke Malaysia. 8 tahun dah dia masuk ke Malaysia. Cuma dia tak dapat sambutan yang hangat seperti jenama brand-brand lain. Tapi yang saya nak cover kat sini, pasang ni pun antara jenama yang best juga kalau awak pakar lah. Saya ni adalah saiz 9.8 kuda ataupun horsepower lah. Untuk jenama pasang ni dia still lagi macam enjin lain. Dia ada neutral, reverse dengan gear forward. Pun sama dia pakai macam gini. Okay, sama saja. Okay. Lepas tu dia punya berat enjin ni adalah 6 kilo. Dia punya enjin ni still juga 2 stroke 2 stroke tu maksudnya kita kena pakai sekali dengan tuti lah, kena campur sekali dengan minyak. Sama sahaja, dia still lagi pakai tiller handle, sistem CDI. Lepas tu dia punya ni sama saja. Yang bestnya lagi, yang ni memang wajib mari lah. Ni wajib mari. Taruh ni dia. Ni dipanggil key switch. Key switch ni kita kena simpan dekat kita punya tangan supaya kalau apa-apa berlaku kat diri kita, cabut, enjin ni akan auto off. So, jangan ragu-ragu untuk dapatkan enjin pasang ni sebab dia punya warranty pun selama 1 tahun. Kita ada 1 unit stok. Kalau rasa berkenan boleh roger. Nak sakut dekat book 13.5 pun boleh pakai lagi. Boleh dapatkan dekat kedai Caro Fiber.